Sebenarnya Leo ini dia buta sejarah tentang tanah Melayu ataupun Melaya sebelum merdeka. Okey Bung, tadi Bung ada sebut tentang DAP, Kempen Pilihan Raya Semak Ulang 69. Kebetulan tadi sebelum datang sini saya terbaca di Facebook bekas Exco Kerajaan Negeri Selangor, Roni Liu, dalam respon dia kepada Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Akmal Saleh dah sampai ke tahap mengatakan di Malaysia ini semuanya pendatang termasuk Melayu. Yang tak pendatang orang asli. Boleh Bung tolong jelaskan sikit konsep Melayu dan Bumiputera ni lah. Walaupun kita dah bincang sebelum ni, tapi saya tengok masih belum selesai. Jadi begini, sebenarnya Leo ini dia buta sejarah tentang tanah Melayu ataupun Melaya sebelum merdeka. Bagi dia seolah-olah negara ni tidak punya orang di sini lah. Bila datang orang Cina, orang India dan orang Melayu daripada Sumatera, daripada Jawa, dikira tak ada orang di sini. Itu dia buta sejarah. Dia tidak tahu bahawa bangsa Melayu ni sudah puluhan ribu tahun ada di Sunda ini. Pentas Sunda. Pentas Sunda ini dah puluh ribu tahun, ada yang kata 60,000 tahun. Jadi orang di kawasan ini dia dulu tidak ada geopolitik. Tidak ada negara ya, kan? Jelas. Bila datang Belanda, Inggeris buat Perjanjian 1824 pisahkan Indonesia, bahagian Inggeris di sebelah sini. Di sana baru ada menentukan kartu Indonesia ke, kad pengenalan di tanah Melayu ke. Sebelum tu tak ada. Orang Nusantara ni dia pergi datang dianggap sebagai satu tanah yang besar. Jadi yang datang ke sini adalah orang Cina dibawa oleh pengusaha dia. Cukong-cukong dia. Cukong-cukong dia. Inilah yang pendatang kalau dari segi sejarah. Begitu juga orang India daripada Tamil Nadu ke daripada Kerala dibawa oleh Inggeris untuk bekerja di estate, buat jalan raya, ada jadi kerani. Jadi ini yang pendatang. Kita orang di Nusantara ini adalah tanah kita orang dan dibagi oleh geopolitik oleh Inggeris dan Belanda dan kuasa-kuasa barat. Jadi dia salah kalau mengatakan orang Melayu ini pendatang. Bila kau dari di kampung yang sama, berpindah ada ujung kampung, ada di tepi sungai, tapi itu adalah orang kampung itu. Maka dia tidak pendatang. Yang datang mungkin Cina, mungkin India, mungkin orang Arab, jual kain. Itu orang pendatang.